Bayangkan, baru lepas majlis persandingan, masih berbaju pengantin, tapi pengantin perempuan ini yang pegang stering. Momen itu bukan saja mencuit hati, malah membuatkan ramai tersenyum apabila melihat sisi santai seorang primadona filem Melayu. Ya, itulah yang dilakukan oleh Era Fazira sejurus selesai majlis persandingannya. Menerusi satu perkongsian di TikTok, Era atau nama penuhnya Fazira Wan Cek dilihat memandu sendiri kenderaan walaupun masih lengkap mengenakan busana pengantin. Di tempat duduk penumpang pula, kelihatan pengurusnya, Shahrendra Razak, yang menemani perjalanan tersebut. Apa yang mencuri perhatian ramai ialah reaksi Era yang kelihatan begitu selesa dan tenang, seolah-olah memandu dalam keadaan biasa walaupun busana yang dipakai bukan ringan. Menurut Era, dia sebenarnya lebih gemar memandu sendiri berbanding duduk di kerusi penumpang. Katanya, dia mudah berasa pening dan tidak selesa sekiranya orang lain yang memandu, lebih-lebih lagi ketika kesihatan tidak berada dalam keadaan terbaik. Bagi Era, memegang stering sendiri membuatkan dirinya rasa lebih stabil dan kurang rasa mabuk sepanjang perjalanan. Primadona itu turut berkongsi bahawa dia tidak menghadapi sebarang masalah untuk memandu selagi tubuh badannya masih sihat. Walaupun busana pengantin yang dipakai agak berat, Era tetap menggagahkan diri dengan mengangkat sedikit kain agar pergerakan lebih selesa. Baginya, selagi mampu dan keadaan mengizinkan, dia lebih selesa melakukan sesuatu dengan caranya sendiri. Menjengah ke ruangan komen, ramai warganet memuji sikap berdikari yang ditunjukkan oleh Era. Ada juga yang berkongsi pengalaman sama, mengakui mereka turut mudah pening sekiranya duduk di bahagian penumpang berbanding memandu sendiri. Momen ringkas itu nyata membuatkan ramai lebih menghargai sisi sederhana dan bersahaja seorang Era Fazira. Untuk rekod, Era Fazira sah bergelar isteri kepada usahawan Izwan Zain selepas dinikahkan pada 12 Disember 2025 sekitar jam 9.19 pagi. Majlis pernikahan tersebut disempurnakan oleh penolong pendaftar perkahwinan dari Majlis Agama Islam Selangor. Era menerima mas kahwin berupa pokok ufti seberat 102 gram bersama 24 keping dinar emas, serta sebentuk cincin Cartier yang dianggarkan bernilai puluhan ribu ringgit. Dan mungkin inilah yang membuatkan ramai tersenyum. Di sebalik keanggunan seorang primadona, tersimpan sisi ringkas, berdikari dan penuh ketenangan.